Oh, sejuk kepala otak aku. So yang ini aku gunakan ni tau. Mohawk dia bukan dia buat mic saja, bukan dia buat sound system saja. So sekarang ni Mohawk dah buat ni. Apa ni? Fan, portable fan yang gini selalu korang bawa jalan-jalan, apa semua budak-budak perempuan, budak lelaki kan, panas-panas cuaca macam ni. Yang ni best. Nampak tak dia ada keluar macam uap-uap ni kan? So dalam ni kalau kau tengok betul-betul, ada gerak-gerak kan. Ini adalah air. Kita masukkan air dekat bahagian dalam. Okey, lepas tu kalau kita tak nak pakai dia punya uap dia ni, kita matikan lah. Matikan dia punya uap keluar ni. So ni angin sahaja. So speed angin dia ni, korang boleh slowkan. Boleh kuatkan. So kalau 100%, ni dia punya kekuatan dia. Nampak 100%. So kalau 100%, okey, berapa bateri dia ada 90%, dia boleh tahan 3 jam. Serius lah, boleh tahan 3 jam. Kan? Lepas tu pula, dia boleh apa tahu? Dia boleh sharing pula dia punya bateri dia ni untuk jadikan power bank. Maksudnya macam mana? Maksudnya nampak tak ni ada tali juntai-juntai ni kan? So kau buka sini, cocok dekat sini, buka sebelah sini, korang boleh cocok dekat korang punya handphone, korang boleh jadikan power bank. Power tak? Power, babe. Mohawk, babe. Kan? Dia nama Mohawk ni. So yang ini memang betul-betul aku rasa macam teruja lah nak sharekan dengan korang. So kalau korang nak, korang boleh tengok dekat dalam beg kuning aku. Aku letakkan kat dalam beg kuning. Fan daripada Mohawk. Harga tak mahal, tapi barang betul-betul padu. Pergi dekat dalam beg kuning. Saya tinggalkan fan ni dekat dalam beg kuning ni. Assalamualaikum.